kuasa biru bazooka. Egi, kuasa merah bertukar. Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Okey, mari kita mulakan mesyuarat kita sekarang. Nampaknya gunung berapi tak berapa stabil kebelakangan ni. Maknanya gunung berapi tu akan meletus ke? Saya rasa tak mungkin. Tapi kalau gunung berapi itu tak stabil, berkemungkinan besar gempa bumi akan terjadi. Kalau gempa bumi berlaku, semua dinosaur pasti akan ketakutan. Jadi mari kita bersiap sedia. Tunggu, kanak-kanak tu mesti ada kat sini. Wow, itu Triceratops. Saya suka dinosaur yang bertanduk, terutama sekali Triceratops dengan tanduk yang besar dan jumbai. Panjang Triceratops dalam 9 meter, tingginya 3 meter dan seberat 7 tan. Dan... Hei kawan-kawan, awak semua apa khabar? Rex! Kami semua nak tengok Triceratops. Rex, boleh tak kami tengok sekarang? Mestilah. Awak semua boleh pergi tengok di planet Ururu. Cara untuk ke sana sama macam hari itu. Masuk je dalam mulut dinosaur belakang awak. Wow, seronoknya. Saya nak jadi yang pertama pergi hari ini. Oh, Joy, tunggu. Hey! Hei, tunggulah. Saya takutlah nak masuk dalam tu. Tapi saya nak tengok Triceratops depan mata. Ha. Hei semua, selamat datang. Hai Rex. Okey, semua dah sedia untuk pengembaraan hari ini? Pertama sekali, apa yang kita perlu untuk mulakan pengembaraan? Kita kena naik bas Spino. Sekarang kita ada di kawasan hidupan Triceratops. Wow, cantik betul lah. Hah? Hai semua, saya Dino Tomo. Saya ni robot Triceratops yang boleh selesaikan pelbagai masalah dengan mudah. Wow, tengoklah tu. Kan saya cakap Triceratops suka makan daun. Tomo ni robot dino. Dia tak makan daun lah. Tapi badan dia banyak daun kan? Bukan macam tu. Rex bagi tahu yang awak semua nak tengok Triceratops. Jadi saya pergilah cari sebelum awak sampai. Tapi hari ni saya tak nampak pun mereka. Saya terus cuba cari mereka dan terjatuh dalam semak. Oh, jadi kita tak boleh tengok Triceratops hari ni. Bukan macam tu. Jangan risau. Jangan risau. Saya pasti kita akan jumpa. Betul ke ni? Ya, awak kena percaya dengan saya. Dekat sini ada banyak pohon kecil yang Triceratops suka. Triceratops ada banyak gigi kecil dalam mulut mereka. Gigi tajam mereka berlapis supaya mereka senang makan dan kunyah tumbuhan yang keras. Wow, memang hebat betul. Tomo, bila kami semua boleh jumpa Triceratops? Kita boleh jumpa nanti kalau kita cari jejak kaki. Ha? Awak tak rasa tanah ni bergerak ke? Apa? Saya tak rasa apa-apa pun. Perasaan saya je kot. Saya dah jumpa. Macam mana awak boleh tahu ini tapak kaki Triceratops? Jari kaki depannya ada 5, tapi 4 je berbekas. Dan 4 jari kaki belakang. Ini dah tentu tapak kaki Triceratops. Saya memang seorang pakar dinosaur. Senang je nak jumpa jejaknya. Jadi, kita kena ikut jejak tapak kaki ni ke? Betul. Wow, akhirnya dah jumpa. Kita jumpa kumpulan Triceratops. 1, 2, 3. Ya, ada 3 tanduk. Ia memang Triceratops. Wow.
Triceratops pun ada juga comelnya mereka. Mari kita pergi dekat perlahan-lahan supaya mereka tak takut. Tanduk kecil mereka comel betul lah. Korang, dekat sini pun ada lagi lah. Tengok ni. Saya yang nampak dulu. Saya yang dapat dulu. Bagi saya balik. Triceratops, cubalah makan ni. Makanlah ya. Ambillah. Sedapkan daun ni. Okey. Saya bagi nama awak Tree. Nama awak Tree. Tree, sesuai kan? Awak suka dengan nama ni? Apa yang berlaku? Ada gempa bumi. Bahaya tu. Cepat naik bas Spino. Okey. Semuanya akan selamat, Tree. Lucas, naik bas sekarang. Okey. Tree, awak pun kena lari. Semua Triceratops sedang bergerak bersama sekarang. Mari bergerak untuk pastikan mereka selamat. Mari pergi. Tree tak apa-apa kan? Tree! Awak tak apa-apa ke? Kaki dia tercedera. Kumpulan iguanodon tengah datang ke sini. Kita kena alihkan dia sekarang. Okey. Storm, cepat datang. Yo, okey. Stop. Kuasa hijau bertukar. Hehe. Storm, Triceratops ni cedera dan tak boleh berjalan. Kita kena alihkan dia sebelum kumpulan iguanodon lalu sini. Okey, Rex. Serahkan pada saya. Yo. Awak kena bertahan, Storm. Mesti susah untuk dibuat sendirian. Pergi ke kiri, Storm. Kali ni, pergi ke kanan. Ke kanan. Ke kiri sekali lagi. Ke kiri. Sekarang saya nak jatuh. Awak dah berjaya, Storm. Yo. Kita ada masalah. Ada sekumpulan Brachiosaurus tengah datang ke sini. Kumpulan Brachiosaurus? Kumpulan mereka lagi besar dari iguanodon. Storm dah terlalu penat nak tarik Triceratops. Apa lagi yang kita boleh buat? Oh, mari sembunyi kat dalam hutan. Tapi jarak antara pokok terlampau sempit untuk kita semua lalu. Kita takkan dapat lepasi melainkan kita tumbangkan pokok tu. Tumbangkan pokok tu? Betul tu. Saya dah mula nampak Brachiosaurus sekarang. Okey, semua dah sedia? Mari mula dalam kiraan 3. Okey. 1, 2, 3. Tak, ini takkan menjadi. Itu Triceratops yang tolak Tree tadi. Mesti dia datang semula sebab rasa bersalah. Kita dah berjaya. Mari kita lari ke hutan dan bersembunyi. Nasib baik semua tak apa-apa. Ini ialah pembalut dinosaur yang akan bantu lindungi luka sampai sembuh. Oh. Wow! Tree, macam mana awak rasa sekarang? Nasib baik awak tak apa-apa, Tree.
Ini ialah pelekat dinosaur awak hari ini. Awak semua seronok tak dengan pengembaraan hari ini? Saya dah jumpa dengan raksasa bertanduk kegemaran, Triceratops. Tanduk Triceratops memang hebat betul. Mereka boleh tumbangkan pokok besar. Phew. Saya rasa Andy suka daun sama macam Triceratops. Rasakan tanduk lembu jantan yang kuat ni. Oh, wow. Ouch! Saya tak sesuai nak jadi lembu jantan. Kita tak boleh main lawan lembu tanpa lembu jantan. Apa yang awak semua buat? Saya nak main juga. Marilah tangkap lembu jantan. Tapi kenapa saya yang kena jadi lembu jantan pula? Sebab awak lebih nampak macam lembu jantan. Ya, dengan tanduk kat kepala awak. Ya. Dino Explorer datang ke pejabat. Budak-budak dah sampai. Wow, budak-budak dah sampai. Saya nak tahu, dinosaur apa pula untuk hari ini? Fosil hari ini ialah Carnotaurus. Carnotaurus adalah dinosaur yang hidup pada zaman akhir Cretaceous dan ia bermaksud lembu jantan karnivor. Lembu jantan karnivor? Bunyi menakutkan. Saya rasa disebabkan tanduk kat kepalanya. Hei semua, selamat pagi. Awak datang nak tengok Carnotaurus hari ini, kan? Ya, boleh kami pergi sekarang, Rex? Dialukan bila-bila masa. Yeay! Wow. Hei! Selamat pagi semua. Selamat pagi, Rex. Dino yang akan teman kita hari ini ialah Tomo. Saya Dino Tomo, Triceratops bijak yang boleh selesaikan semua jenis masalah dengan mudah. Hai, Tomo. Jom kita naik Spino untuk pengembaraan kita. Kami dah sedia. Go Dino Explorers, jom pergi. Wow, ini dataran rumput yang sangat luas. Ya, Carnotaurus akan makan rumput kat sini ke? Tengok sana kawan-kawan, itu Carnotaurus. Nampak macam lembu jantan besar sebab tanduk kat kepala mereka. Ya, tapi mereka bukan herbivor macam lembu jantan. Carnotaurus adalah karnivor. Sebab itulah mereka dipanggil lembu jantan karnivor. Ada Carno yang sama macam Andy lah. Saya? Ya, Carno yang nakal. Apa? Nakal? Itu perkataan yang tak baik kan? Saya rasa ia bermaksud bertenaga macam awak. Oh, perkataan yang baik. Rasanya ia nak bermain dengan kita. Carno ni lebih kepada anak anjing dari lembu jantan. Apa yang mereka buat tu? Mereka dah nak mula memburu. Itu iguanodon. Ketua sedang bergerak. Wow, mereka sangat laju. Kaki belakang mereka tu panjang dan sangat besar. Jadi mereka boleh berlari 2 kali lebih laju dari manusia.
Mereka dah hampir nak tangkap iguanodon. Alamak, Carnotaurus muda gerak dulu. Jadi satu masalah. Disebabkan pergerakan Carno muda yang terburu-buru, mereka terlepas untuk memburu kali ini. Kenapa pula dengan dia? Tanduk Carno juga menghalang cahaya matahari. Matanya mesti terlalu terang sebab tanduk dia patah. Kesiannya dia. Boleh ke kita buat tanduk untuk dia? Ya, jom kita buat tanduk dia. Itu idea yang hebat. Apa pendapat awak, Tomo? Buat tanduk adalah satu perkara yang mudah. Jadi, jom kita mulakannya. Carno, Tomo akan buatkan awak tanduk baru tak lama lagi. Jangan risau. Tomo, apa kata kita buat tanduk dari pokok ni? Ia nampak kuat. Okey, serahkan pada saya. Tanduk kayu dah pun patah lah. Tanduk kayu tak kukuh. Jom kita cuba guna batu. Oh tidak, tanduk batu mungkin terlalu berat. Ya, jom kita cari benda lain. Hah? Macam mana dengan ni? Ia keras macam batu tapi ia tak berat. Ini bukan batu biasa. Ini jet. Jet? Ya, ia sejenis permata. Sangat jarang dijumpai. Wow. Dan sangat kuat jadi tak akan pecah dengan mudah. Jadi ia sempurna untuk tanduk Carno. Ya, jom kita buat tanduk guna ni. Saya rasa ia sukakannya. Jadi pergilah memburu semula. Tapi kalau awak bergerak terburu-buru, awak akan gagal lagi. Jadi, jom berlatih memburu dalam kumpulan. Tapi, macam mana kita nak buat? Apa kata kita berlakon sebagai kawan Carno, nak tak? Itu idea yang hebat. Wow. Saya akan cari mangsa. Saya jumpa kat sini. Ya. Carno, belum lagi. Bertenang, perlahan-lahan. Sekarang, Carno, pergi. Bagus tu, Carno. Carno, macam itulah awak memburu. Oh, Carno. Alamak, itu T-Rex lah. Nampaknya Iguanodon sebenarnya melarikan diri dari T-Rex lah. Kita kena selamatkan Carno. Okey, jom pergi, Dino. Rex, kuasa merah bertugas. Tomo, kuasa biru bertukar. Menakjubkan. Carno yang nakal dah jadi pemburu yang hebatlah. Selamat tinggal. Okey, baiklah. Macam mana pengembaraan hari ni? Ia sangat mengagumkan tengok kemahiran memburu Carno yang hebat. Ya,
Ia mengagumkan tengok mereka bekerjasama untuk halau T-Rex pergi. Saya gembira kita dapat buat tanduk hebat untuk Karno muda juga. Tengok, ini pelekat hari ini. Wow, dia Carnotaurus. Karno yang nakal dah jadi Karno yang hebat lah. Jadi, bila Andy yang nakal akan jadi hebat pula. Apa? Rasakan ni, tanduk Karno Andy. Roar, roar. Pergilah. Roar. Fosil apa kita akan tengok hari ni? Oh, saya rasa saya tahu. Dinosaur dengan plate menutupi badannya macam perisai. Itu dinosaur berperisai, Ankylosaurus. Ya, betul tu, Ankylosaurus. Jom kita tanya mesin tu. Fosil hari ini ialah Ankylosaurus. Ankylosaurus ialah dinosaur berperisai yang hidup pada akhir zaman Cretaceous. Badannya ditutup dengan plat besar dan kecil, dari kepala hingga ke ekor. Wow, hebatnya. Berapa keras agaknya perisai dia. Saya nak pergi tengok dan sentuh sendiri. Hai semua, awak apa khabar? Hai Rex, kami nak tengok Ankylosaurus. Boleh kami pergi? Mestilah. Awak sentiasa dialu-alukan. Yeay! Woohoo! Yeay! Selamat datang semua. Hello, Hi Rex! Hari ini, Anky akan jadi pemandu kita. Saya Dino Explorer Anky. Saya Ankylosaurus yang berani untuk melawan api. Hai, Anky. Jom kita tengok Ankylosaurus hari ini. Spino! Yeay! Dino Explorer! Jom pergi! Tunggu! Kenapa ni? Ya, bahayalah. Jadi awak tak boleh lari bila naik bas. Jangan berebut bila naik bas dan perlahan-lahan. Oh, kami cuma nak pergi secepat mungkin. Itu je. Okey. Ya, macam itulah. Perlahan-lahan. Anky, saya tak nampak dinosaur pun. Betul ke tempat ni? Ya, awak nampak paku pakis kat sana? Paku pakis? Ya, Ankylosaurus suka paku pakis. Kena tunggu sekejap. Mereka akan datang sini. Kat sana tu. Wow, itu dia Ankylosaurus. Tak, tunggu. Ankylosaurus ialah seekor herbivor. Tapi ia sangat besar dan dia ada panca kat ekornya. Jadi boleh membahayakan kalau terlalu dekat. Kita patut tengok dari sini je. Sejauh ni je ke? Anky, ia nampak terlalu kecil lah. Walaupun macam tu, terlalu dekat, terlalu bahaya. Ankylosaurus adalah dinosaur berperisai. Badannya ditutupi dengan plat yang keras, macam baju perisai. Wow, ia memang macam pakai baju perisai. Ya, sebab itulah ia boleh lindungi dirinya daripada dinosaur karnivor. Saya harap saya ada perisai macam Ankylosaurus juga. Jadi kita semua boleh tengok dia dekat-dekat. Perisai tu boleh lindungi kita. Betul. Awak semua akan selamat tengok dari sini je. Sebab awak tak pakai baju perisai. Oh. Tengok kat sana. Dinosaur kecil tu boleh tercedera.
dinosaur lain tak boleh makan dengan banyak. Kawasan ni terlalu kecil untuk Ankilo. Anki, apa kita boleh buat? Apa kata kita alihkan Ankylosaurus ke padang paku pakis yang lain di mana tak ada dinosaur kecil? Itu idea yang bagus. Jom cari padang paku pakis yang lain dulu. Ping, cari padang paku pakis berhampiran kami. Yang tak ada dinosaur kecil tinggal. Okey. Tempat ni mesti sesuai. Ankylosaurus lain dapat tinggal kat sini, jadi tak ada dinosaur kecil yang tinggal. Rex, saya dah jumpa padang paku pakis. Baiklah. Jom alihkan Ankylo. Tapi macam mana kita nak bawa Ankilo pergi sana? Betul tu. Ia tengah menikmati paku pakis tu. Ia akan bergerak ke? Oh, saya tahu apa nak buat. Kita boleh tarik perhatian dengan paku pakis. Lucas, itu idea yang hebat. Kat sini. Sini. Ada paku pakis lebih besar kat sini. Ia berjaya. Yeay. Kami akan bawa awak ke padang paku pakis yang lebih besar. Ya, ikut kami. Andy! Oh. Saya pun nak bagi Ankilo makan paku pakis ni juga. Kan saya dah cakap ia terlalu bahaya. Pergi ke tempat awak semula. Wow, besar betul padang paku pakis ni. Ada banyak Ankylosaurus dekat sini. Ia sangat hebat. Ankilo mesti akan suka tempat ni juga. Tengok, Ankilo sangat suka makan paku pakis. Rex, saya akan periksa kesihatan Ankylosaurus. Saya akan datang balik. Okey. Andy pergi mana? Saya tak tahu. Saya tak boleh balik tanpa bagi Ankylosaurus makan paku pakis ni. Bila saya dah sampai sejauh ni, saya nak sentuh perisainya juga. Ankilo, ada paku pakis sedap kat sini. Bagus tu, Ankilo. Makan ni. Jom cepat alihkan batu ni dan selamatkan Andy dan Ankilo. Okey. Tomo, kami perlukan bantuan awak. Okey. Tomo, kuasa biru berbuka. Tomo, Ankilo dan Andy terperangkap dalam timbunan batu ni. Kita kena alihkan batu dan selamatkan mereka. Okey, biar saya yang uruskan. Ankilo, dah selamat sekarang. Awak boleh bangun. Serah. Andy, awak tak takut ke tadi? Ya, kenapa awak gembira sangat ni? Sebab saya terperangkap di sana dengan dinosaur kegemaran saya, Ankylosaurus. Sentuhlah, kulitnya ni sangat keras. Apa? Pelekat hari ini ialah Ankylosaurus. Wow.
Saya minta maaf sebab saya tak dengar cakap awak dah pergi jalan sendiri. Tak, saya rasa saya tak benarkan awak menikmati pengembaraan ni sebab saya terlalu bimbang dengan keselamatan awak. Saya minta maaf. Dan sebelum awak balik, apa kata awak naik kilo untuk berjalan-jalan? Ia dah kenal dengan kita semua. Jadi saya rasa ia selamat. Wow! Fosil hari ini ialah Velociraptor. Wow, Velociraptor! Ia dinosaur kedua kegemaran saya selepas Tyrannosaurus. Saya pemburu yang kejam. Velociraptor! Andy, jangan cakap benda yang merepek. Velociraptor bermaksud pemburu pantas. Dinosaur karnivor bersaiz sederhana yang hidup di zaman Cretaceous. Tengok, saya betul. Dalam cerita, Velociraptor pemburu yang sangat menakutkan. Mereka selalu bergerak dalam kumpulan. Baiklah. Ia dinosaur yang sangat kecil, tapi ia pemburu yang sangat kejam. Betul ke cakap Andy tu? Awak pun tak percaya ke? Jadi kita tak ada pilihan. Jom kita ke planet Ururu dan tengok sendiri. Hai semua. Hai Rex. Awak ke sini untuk tengok Velociraptor kan? Anki akan tolong dalam pengembaraan hari ini. Hai semua, saya Dino Explorer Anki. Saya Ankylosaurus yang berani untuk lawan api. Hai Anki. Apa kata kita naik bas Spino? Mulakan pengembaraan. Padang pasir. Velociraptor adalah pemburu di hutan ni. Kenapa kita kat padang pasir? Ini bukan padang pasir. Ia adalah kawasan bukit berpasir. Ada sungai di sini. Jadi haiwan kecil akan datang minum air. Ia tempat yang hebat untuk Velociraptor memburu. Haiwan kecil? Saya ingatkan Velociraptor ada kat hutan untuk memburu dinosaur yang besar. Bukankah awak cakap mereka pemburu menakutkan? Dalam cerita, mereka memang dinosaur yang menakutkan. Sekarang, jom kita cari Velociraptor. Okey. Ada pasir dalam mulut saya. Tak bagus. Mana kita nak cari Velociraptor? Wow, awak dah pun jumpa Velociraptor. Apa? Ini ke Velociraptor? Kecil macam ni ke? Ya, Velociraptor dewasa lebih kurang besar ni. Macam pernah tengok. Oh, ia nampak macam ayam. Ia mungkin ayam yang biasa tapi bukan Velociraptor. Velociraptor bukan macam ni. Kan? Awak ni ayam kan? Berkokok macam ayam. Velociraptor naikkan sayapnya untuk buat badannya nampak besar untuk takutkan lawannya. Ia nampak marah. Jadi jom kita berundur dan tengok dari jauh. Oh, okey. Ia memang Velociraptor. Wow. Oh, saya rasa dia marah dengan kita sebab dia ingat kita serang anak-anak dia. Oh. Jadi apa dia buat sekarang ni? Saya rasa dia kepakkan sayapnya untuk lindungi anak-anaknya dari matahari yang terik. Aha, sebab itulah dia buat macam ni. Mana dia pergi? Saya rasa dia pergi ke sana untuk minum air. Kenapa ni, Joy? Alamak, anak-anak ditinggalkan sarang.
Mereka mungkin dalam bahaya. Enki, jom ikut mereka. Awak duduk sini dan tengok mak dia dan bagi tahu kami kalau apa-apa berlaku. Hei! Veloci! Balik betul. Saya memang dengar sesuatu lah. Betul tu. Ia memang bunyi anak Velociraptor. Saya jumpa awak. Apa awak buat menyorok dalam pasir? Ambil masa yang lama nak cari awak. Oh, Mak Veloci dah datang balik. Habislah. Bila dia dapat tahu anak dia tak ada, dia akan terkejut. Oh, saya ada idea. Anak dia dalam bahaya. Kuasa merah bertukar. Apa kita nak buat? Mereka mesti tertanam dalam pasir. Mereka tak boleh bernafas dan mereka tak akan bertahan lama dalam pasir. Kita kena cari dan keluarkan mereka. Okey. Saya tak jumpa mereka. Pasir tu dah betul-betul tanam Mak Velocity dan juga Proto. Rex, awak jumpa Mak Veloci tak? Saya rasa dia tertanam dalam pasir. Ia sangat besar kat sini. Saya tak jumpa mereka. Kita tak ada masa untuk gali seluruh tempat ni. Andy, Joy, Lucas, jom tolong kami cari Velociraptor juga. Okey. Ini adalah bulu. Rex, Enki, saya jumpa bulu. Betul tu. Itu ialah bulu Velociraptor. Dia mesti tertanam kat sini. Saya pasti. Okey, jom gali kat sini. Okey. Tugas ni takkan habis. Pasir ni sangat lembut, jadi ia akan runtuh dengan begitu mudah. Apa kami boleh buat? Biar saya fikir. Kita kena gali banyak pasir kat kawasan besar ni. Dinosaur yang boleh buat macam tu ialah... Tomo! Kuasa biru bertukar. Apa yang berlaku kat sini? Mak Velociraptor dan Protoceratops tertanam dalam pasir kat sini. Tapi pasir sangat lembut, jadi ia tertimbus sangat cepat. Pasir tertimbus? Jadi serahkan pada saya. Hero. Kat sana. Dia punya ekor panjang Mak Veloci. Dia kat sana. Okey. Wow. Itu pun mereka. Pelekat hari ini ialah si pemburu kejam. Saya bergurau, Velociraptor berbulu.
Awak masih kecewa dengan Velociraptor yang tak nampak macam yang awak jangka? Velociraptor bukan pemburu yang menakutkan dan kejam macam saya tengok dalam cerita. Tapi ia sangat hebat untuk tahu Velociraptor yang sebenar. Saya ingatkan ia nampak kelakar macam ayam. Sekarang ia nampak menakjubkan. Betul. Tanpa bulunya, kita tak mungkin dapat selamatkan Mak Velociraptor. Tolong saya. Dia pemburu yang sangat menakutkan. Go Dino! Hi! Click here to subscribe!